Memang makanan tradisional Terengganu lah. Sata ni adalah salah satu makanan negeri tradisi Terengganu. Mamang ni setakat Pok Ping tahu, maknanya dia memang banyak tempat orang yang buat sata. Tapi dia sebab mungkin daripada ikan tu, ikan sini banyak sikit lah. Mamang ni memang tempat Nelayang. Pok Ping pun asal daripada Nelayang. Jadi dari segi sebanyaknya Pok Ping tahulah bab ikan untuk buat sata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama sebenar Pok Ping Arifin. Tapi biasanya orang kampung panggil Pok Ping Sata. Dengan terkenal dengan Pok Ping Sata. Pok Ping asal daripada Kemamang lah. Pok Ping sebenarnya daripada Nelayang. Nelayang ni maknanya menggunakan ikan lah kan. Jadi Pok Ping pilih perniagaan pun bersumberkan ikan. Maknanya lagi pula makanan sata ni makanan tradisional Terengganu. Pok Ping berniaga daripada tahun 2003 sampai sekarang. Maknanya lebih kurang dalam 20 tahun lebih kot. Jadi Pok Ping memang cebur dalam bidang sata ni menggunakan ikan seperti macam laksa, kuah laksa pakai ikan, kari pak pakai ikan, otok-otok pakai ikan dan sata pun pakai ikan. Pok Ping belajar resipi sata ni daripada orang tua-tua kita je. Dari situlah maknanya kita tengok dia orang buat sata, kita cuba, lepas tu jadi sata. Pok Ping buat sata, guna ikan isi putih. Seperti ikan parang yang kita tengok tadi kan. Lepas tu ikan kacang. Lepas tu ikan dipanggil ikan timung. Ikan tu semua dia isi dia putih. Tidak sama macam ikan yang kita buat kerupuk tu. Buat kerupuk tu hitam. Seperti macam ikan selayang, tambang, itu yang buat kerupuk. Tapi kita tak guna ikan tu. Kita guna isi putih. Sata ni, yang jadi sata ni maknanya daripada 1% ikan lah. Daripada ikan, lepas tu kelapa, bawang, lepas tu secukup rasa gula dan ajinomoto, garam. Ada setengah-setengah orang dia kata sata kita ni guna tepung. Tapi kita tak ubus tepung. Sebab ada tempat lain dia ubus seperti daun kesung, lepas tu alia. Tapi kita tak. Kita 1% ikan dan bahan gula bawang. Biasanya majlis kenduri kahwin apa, perayaan ke, dia banyak guna sata. Sekarang saya Pok Ping sebagai tu orang mana pengasas buat sata, dah ada mana anak yang belajar buat sata ni, mungkin kita mewarisi pada dia satu masa lagi. Kedai Pok ni semuanya anak-anak beranak lah, keluarga-keluarga dekat-dekat. Lepas tu kita tak suka ambil mana pendatang-pendatang asing lah. Kalau boleh tak ambil lah pendatang asing. Jadi kita ambil anak-anak orang Nelayang, orang Kelaut sendiri. Sebab Pok pun daripada Nelayang, daripada Kelaut. Jadi kita ambil anak-anak dia tu kerja dengan kedai kita.
InsyaAllah musim terkujuh kita stok, sebelum terkujuh tu kita dah stok ikan. Sebab tu kita banyak guna peti. Apabila kita tahu dah mana musim terkujuh akan sampai, dia kata dalam bulan 11 ke, bulan 10 tu kita dah stok dah ikan. Jadi maknanya lepas terkujuh, sudah balik kita boleh guna. Sebab dia dah keluar dah, nelayan. Ikan kita ambil musim terkujuh, harga mungkin tinggi lah. Tak sama dengan harga ikan musim biasa lah. Tapi harga sata tak sama. Mana ikan memang bermasalah lah. Ikan tu kadang-kadang payah, kadang-kadang mudah. Dia belum atas musim kan. Tapi setakat ni Pok Pin, alhamdulillah kita dapat lagi mengekalkan ikan yang kehendak-kehendak kita. Tapi insyaAllah selagi laut ada mungkin ada ikan kot. Biasanya di Besuk dan di Kota Baru. Dia guna daun kesung, alir. Tambahan tu lah. Tapi kat Kemamang tak ada lah. Macam ni lah. Ayat sata ni protein lah ikan. Sebab banyak guna ikan kan, proteinnya. Waktu yang masa makan sata biasanya petang lah dia bersantai lah. Makan bersantai kata orang, keluarga. Kalau malam jarang orang makan sata malam. Dia macam ke katalah mana Mak Saleh masa cuti. Cuti dan lagi satu dia sini banyak tempat peranginan lah. Macam ke benda di hotel-hotel kan. Tapi petang dia mari cari makan sata. Dia kejut lah tengok sata tu. Makan mana jijik jelah, dah biasa, orang dah biasa. Lama-lama makan, sedap dia. Tambah lagi. Makanan sata ni kira makanan tradisi Terengganu. Tapi orang-orang luar dia suka makan. Untuk macam mai berkeluarga, bersantai, makan sata. Sekarang ni kita pakai daun pisang gala dia panggil. Pisang gala ni dia payah pecah, senang nak betul. Kalau lain pada daun pisang gala, dia cepat pecah. Cara bakar dia kita guna arang. Arang lebih cepat daripada pakai gas. Lebih baik pakai arang, aroma dia tu pun kita bakar daun tu dah bau dah. Belum makan gitu. Baru sehari dua ni maknanya datang pelanggan, customer daripada Singapura. Datang kat kedai Pok makan sata dan otak-otak. Lepas tu lepas makan siap dengan buku. Buat balik di Singapura. Harapan Pok maknanya sata ni makanan tradisi Terengganu berkekalang lah sampai bila-bila.